Nice juga tu dia punya bus station punya. Dia bus station lah kat Munich ni. So senang lah kalau datang sini, tak perlu nak risau sebab ada waiting area pun ada. Lepas tu locker ada. So sekarang kita orang tengah jalan cari hostel. Lebih kurang dalam 9 minit. Okay, kita orang dah sampai dah hostel kita orang, The For You Hostel. Jom kita check in. So ni tempat lounge area dia ni. Ada pool. Kita makan sini. Kita orang dah check in. Kita orang dapat. So bagus lah. The For You ni dia bagi ada free drink untuk kita orang. And then esok kalau check out pun boleh dapat free locker lah untuk kita orang simpan barang kita orang. So yang ni beli aku 102. So ini tandas dia untuk lelaki sampai belah sini untuk mandi. Aku sekarang tengah buat lensi sendiri sebab ni. So ini makan malam kita. Nasi mendi lamb cuisine, air semalam. Zapri makan apa Zapri? Si tomato. Tomato. Halo, selamat pagi geng. Sekarang pun dah tak pagi sangat lah. Dah nak pukul 12 lebih. So kita orang keluar lewat ni. Kita dah check out dekat hostel semalam. Pukul 11 dia kena check out. So kita orang makan Maggi pagi tadi. So sekarang ni kita orang jalan dekat bandar Munich lah. So basically aku pun tak tahu. Aku pun tak buat research pun tentang Munich ni. So ni kawasan dia. Apa ya ramai sangat tu dekat tempat ni. Kalau macam aku baca ni, nama dia Landgericht Munchen. Tempat mahkamah aja kau tahu. Suka aku tak tahu kenapa ramai sangat. Ramainya lah orang main ni. Aku rasa sebab weekend tu ramai gila orang. Patutlah aku tengok ramai orang pakai muffler, jersey Bayern Munich ni tau. Macam ni contoh. Ramai tau pakai. Rupanya aku tengok hari ni ada match day Bayern Munich lawan Borussia Mönchengladbach. Patutlah. So aku sebenarnya nak pergi ke Allianz Arena ni, tapi jauh sangat lah. Kalau nak jalan kaki 2 jam setengah. Dia jauh lah daripada sini. Lebih kurang dalam 11 km. So aku pun nak jimat sebenarnya. Dan nak balik ni aku pun tak nak keluar duit public transport ke apa. Aku nak jalan kaki je. So kita orang jalan-jalan tadi jumpa bangunan ni. So kita orang check, rupanya dia ni gereja Saint Michael. So Saint Michael ni dalam ni pun ada makam lah, ada kubur juga. So dia direka sebagai simbol kekuatan Katolik. So sekarang dia kata kalau nak masuk boleh, percuma je lah. Jom kita tengok apa dekat dalam. Aku tak faham apa dekat tahu-tahu tepuk je. Dekat tengah bandar ni ada lah kedai FC Bayern Store. So kita tengok, kita check it out apa dekat dalam. Sekarang kita dah sampai ke Frauenkirchen. Frauenkirchen ni actually dia gereja lah. Gereja yang paling ikonik dekat Munich ni. Simbol utama lah kat kota ni. So, tahun yang dibina 1400 lebih lah. Dah lama lah bangunan gereja ni. Tahu tak, souvenir kat Jerman ni pun mahal lah tu. Aku pun pening lah nak beli souvenir ni. Kalau macam cantik sikit sampai 7.5 euro. So ini adalah Marian Plates. Dia jantung lah, jantung pelancongan dekat Munich ni, bangunan ni. Manusia ni aku rasa kat sini tengah ada event lah. Tengah ada event apa benda lah kan. Okay, ramai tau.
Okay, ni Dewan. Waktu aku baca pun dia kata ini Dewan Bandaraya baru. So Dewan Bandaraya lah yang ni. Lepas tu ada loceng berbunyi yang atas tu. Ramai tu orang. Diorang ada event macam event keselamatan tau tak? Event anjuran KKM. Tu ada rock climbing. Betul lah, diorang ada macam anjuran KKM gitu lah, Kementerian Kesihatan diorang. Yang diorang bagi tahu macam mana kalau ada masalah ke, ambulans datang. So diorang buat apa dulu prosedur-prosedur tu lah, semua diorang ajar. Museum. Nama dia Spacezone Museum. Aku tak tahu untuk apa, jom kita pergi tengok. So aku dah baca dah mengenai Spacezone Museum ni. Orang actually ni museum toy mainan. So aku baca kat sini toy museum ni kan, yang nak mengimbau zaman kanak-kanak diorang, macam patung Barbie dari tahun 1959 sampai sekarang. Lepas tu ada beruang Teddy klasik, kereta api model, dapur mini robot. So macam mainan-mainan yang zaman-zaman dulu ni lah. Di sini. That while Verona by that name is known, there should no figure as such great reset as that of true and faithful Juliet, Romeo and Juliet. Aku tak tahu kenapa orang pegang tetek dia tu. Orang duk pegang tetek dia sampai warna berbeza tu. Aku rasa mesti ada sebab yang kenapa pegang tetek dia. Betul warna tetek dia kan. Ada warna emas lah. Kau tahu ni mesti pegang. Dia pegang tu. Okay, aku dah check lah. Dia kata memegang payudara patung-patung macam ni, dia kepercayaan tradisi diorang akan membawa tuah, kesuburan dan permintaan cinta. So that's why diorang pegang tetek dia lah. Orang menyentuh dadanya untuk nasib baik dalam cinta. So kalau kau nak nasib baik dalam cinta, kau pegang lah tetek dia. Kalau tetek dia dah warna gold lah. Jadi kita dah sampai dah Rebu City. Tapi hari ni memang hari yang sangat-sangat ramai lah orang. Very day. Tuan dalam 9.10 euro. Macam ni tuan dalam RM48. Hello geng. Kita ni sebenarnya dah tak ada hati dah nak berjalan ni. Kita dah Aku beli makanan ni lebih banyak. dah tak tahu nak jalan mana. Lapar teh teh tarik. Askandak. Finally aku jumpa kat kedai Hidden Gem Souvenir ni. So aku bagi tahu korang, aku rasa tak ramai yang akan tahu lah. Memang murah lah bandingan lain. So kau tengok ni Kaiser. So dia berhadapan dengan yang town hall dia lah, Dewan Bandaraya tu. Kau jalan straight, kau akan jumpa tau kedai souvenir yang macam ni. Kedai souvenir yang macam ni. Lepas tu belah kiri ni kau akan nampak ada orang beratur habis. Sebenarnya diorang ni beratur untuk diorang nak masuk Tower Cash Dash ni. Diorang nak masuk sini untuk beli tiket. And then aku check dia punya ni fridge magnet murah tau. Dalam 5 euro. Lepas tu yang metal 4.5 euro. Beza tu. Kalau kau pergi kedai-kedai lain, yang metal tu akan jadi 9-7 euro. Tapi sama je design dia. So maknanya ni hidden gem untuk aku beritahu korang ni. So kalau korang datang Munich, korang datang nak beli souvenir, kau pergi kedai yang pondok kecil tu. Dia sebelah pada ni. Sama je aku beli tadi. Harga dia 5.9.
Tak, aku dapat 4.5. So kat kedai tadi tu adalah hidden gem untuk korang. Tapi actually tempat souvenir yang ni pun dia betul-betul depan FC Bayern Store ni. Korang pun boleh datang sini juga. Dia banyak pilihan. Ayo geng, kita orang gila babi lah dekat Munich ni. Langsung kira tak banyak jalan pun lah. Kita orang lepak daripada pukul berapa ni dekat kita orang punya hostel semalam. Lepak situ sampai sekarang dah pukul 8 malam. Pukul tak cerah kan, 8 malam dia. So kita punya hostel tu dia betul-betul depan dengan fans arena Bayern Munich. So bising gila lah. Kan sekarang tengah match day, diorang tengah lawan. Minit ke 78 sekarang. Harry Kane goal lah tadi. So sekarang kita orang on the way nak pergi bus stop. Lepak kat bus stop sebab kita punya bus pukul 11.50 nak pergi Vienna. Aku sekarang dekat bus stop Munich. So kita tunggu bus kita orang. So pada masa sama aku pergi beli lagi. Ni orang panggil sandwich. Dia sebenarnya kebab lah, dia bukan kebab. Kau tengok besar dia. Besar muka aku bai. Besar tapak tangan aku. Yang ni harga dia 7 euro. Lebih kurang dalam 34 ringgit. Besar muka bai. Aku rasa sikit je video aku untuk hujung-hujung ni tak. Di setiap negara tu dah makin slow lah. Dah masa sikit-sikit sebab Vienna adalah last 2 country lah. Esok aku pergi ke Budapest. Tu last lah. Lepas tu esok aku balik Kuala Lumpur. Sebab aku dah tak sabar nak balik. So jadi macam tak semangat nak buat video. So fix bus kita naik ni. So sekarang kita dekat Vienna Central Station. Kat situ lah Central Station ni. Sehari awal pagi lagi kata tak, belum pukul 5 lagi. Dah nak pukul 5 lah. So sekarang kita nak cari tempat waiting area. Boleh lepak-lepak, duduk-duduk sampai cerah. Lah jom, let's go. Aku sekarang masih dekat Central Vienna ni. Dah pukul 12 lah, aku tak gerak pun daripada ni. Sebab aku rasa malas tu nak jalan kat Vienna ni. Sebab tak ada benda yang menarik aku. Daripada aku habiskan modal nak transport apa semua kan. Baik aku duduk sini sampai malam ni nak gerak pergi Budapest. Ya ni dia punya Central. Ramai gila orang tu. Lepas tu aku paling benci lah, diorang ni kena bayar sial. Toilet nak kena masuk, nak kena bayar lah 60 sen lah, 50 sen lah. Lepas tu lagi satu ada kejadian berlaku aku kat Vienna ni. Aku letak aku punya apa ni, baru gigi apa semua yang aku punya bag lah. Bag kecil untuk baru gigi apa semua aku letak kat sinki. Aku pergi berak ya. Tahu-tahu hilang bai. Aku buat kat situ kat negara-negara lain tak pernah kena curi je. Aku letak tu pun nak pergi ambil kat. Aku nak update. Sekarang pukul apa Zam? 4 lebih kan? Nak pukul 5. Kita masih dekat sini. Setia dengan kerusi-kerusi kat sini. Dan kita orang lapar. Dan ini adalah kembara meal yang terakhir kita orang. So kau tengok ramai tu orang tunggu-tunggu sini. Semua berat baik. Alhamdulillah geng. Kita orang berjaya survive. Sekarang pukul 9.20. So lebih kurang dalam sejam lebih lagi kita nak naik bas ke Budapest. So memang rosak Vienna kita tak buat apa pun. So ni malam dia. So kita nak direct ke stesen bas. Dah tak ada dah video dekat Vienna ni. Terus ke Budapest. Bye bye. Kalau sekarang kita tak sampai Budapest lagi. Kita orang transit dulu dekat Slovakia, dekat Bratislava Central Bus Station. So asyik baik lah tempat dia. Nice lah juga. Dalam mall. So okay lah. Tak adalah kita orang kesejukan. So sekarang kita orang tunggu bas. Kita orang pukul 3.15 pagi. Sekarang baru pukul 1.30. So ada 1 jam lebih lagi. So dia punya bus station macam ni lah. Kat basement. So kita punya platform nombor 5.
quite good lah. Sebahagian macam bersih lah. Hello gang, apalah nasib ah. Dah sampai masjid, masjid tutup. Aduh. Sekarang pukul 6.54, lebih kurang 7 lah. Lepas tu tengok kat situ dia tulis masjid buka pukul 10. Cano tu lah masjid dia. So kita orang ni mati akal lah nak pergi center lah kot. Penat dah jalan kaki. So kita orang nak letak barang kita orang dulu. So kat Budapest ni dia ada satu tempat lah, nama dia Store Your Bag. So kita tengok berapa harga dia. Macam ni lah, Store Your Bag. So kita tahu dia masuk ke tak. So masuk dia kat ni.